Beberapa hari ini kecoh yang di mana emas Public Gold dikatakan palsu. Bayangkan seorang penyimpan emas baru-baru ini ingin menjual emasnya, bawa item 100 gram pergi ke kedai emas. Bila ditimbang, bila disemak, rupa-rupanya emas tersebut adalah emas yang palsu. Bayangkan duit yang dah berhabis berpuluh ribu untuk dapatkan item 100 gram, rupanya bila nak jual tak laku. Sebab itu kita katakan elak untuk beli emas daripada pihak ketiga. Jangan kerana kita nak dapatkan harga yang murah, pada akhirnya kita rugi. Ini yang kita katakan untung secupak, rugi segantang. Inilah perkara yang mentor saya ingatkan kepada masyarakat bahawa risiko membeli emas daripada pihak ketiga. Sebenarnya tuan-puan, kalau tuan-puan nak simpan emas dengan Public Gold, kita boleh beli direct dengan Public Gold dengan cara daftar akaun Public Gold, pilih dealer yang terlatih, dealer yang aktif supaya mereka dapat bantu tuan-puan untuk beli emas, untuk simpan emas dengan Public Gold dengan cara yang betul, dengan cara yang selamat. Dan sebenarnya tuan-puan, bagi item 100 gram ini, sekiranya anda nak dapatkan emas fizikal, sekiranya anda dah buat belian di apps Public Gold ataupun di website Public Gold, sebenarnya anda dah boleh set appointment dan ambil dekat cawangan yang berdekatan. Bagi item yang kecil, 21.5 ke bawah, boleh post berinsurans ke rumah ataupun kita withdraw menggunakan mesin anti emas Public Gold. Moga isu ini menjadi satu pengajaran buat masyarakat supaya kita nak beli emas, beli direct dengan Public Gold, pilih dealer yang terlatih. Okey, pendaftaran dekat Public Gold ni percuma sahaja sebenarnya kalau kita nak daftar akaun. Jadi dekat sini, siapa nak mulakan simpanan emas, cara nak menyimpan emas yang betul, anda boleh rujuk info saya ataupun klik link di bio saya bantu sebaiknya. Like, komen dan share demi masa depan.